Kod mana pun lah ni depan nak redah ya. Ada berapa puluh biji kapal tu depan nak redah. Kita doa yang baik-baik ya tuan-tuan. Kemungkinan benda yang tak elok boleh berlaku tu pun ada. Pasal Israel dia tak kira siapa lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada orang yang nak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi dalam 4 hari ini kita doa lah supaya dia dapat tembus sampai ke pantai Gaza. No? Kalau Ashkelon tu kalau kita tengok peta pun dia sempadannya belah utara Gaza atas tu. Tak jauh. Tapi bantuan nak sampai kalau dah dapat di tangan depa payahlah. No? 2 hari sebelum ni pun bekas pegawai bahagian apa tahu jenayah kewangan ke apa di Amerika tu duk tuduh Malaysia sebagai tempat duk tolong biayai operasi Hamas. Macam-macam depa nak tuduh Malaysia. Sebab tu depa kait dengan benda-benda yang aktivis Malaysia pun pergi ke Gaza tu. Kita tuan-tuan kita tak mampu buat benda macam tu. Yang pertama kita komitmen di Malaysia pun banyaklah keluarga kita. Tapi kita mampu hantar doa, insya-Allah Allah Taala permudah segala urusan ni. Pasal kali ni dia lain pada bantuan macam dulu. Dulu tak banyak negara. Bila tak banyak negara, depa beranilah buat. Ni bila banyak negara, depa serang dan banyak negara akan bertindak untuk bela balik insya-Allah. Pasal pengiktirafan dalam 2-3 hari ni pun pengiktirafan terhadap negara Palestin pun dah mai dah pada negara-negara Eropah. Termasuk Kanada pun. Baik. Habis tu tuan-tuan. Jadi kita sambung bacaan kitab kita. Cuma saya nak sentuh sikit berkenaan dengan lepas ada soalan berkenaan dengan azan. Kalau dah lewat tuan-tuan, contoh macam ada kuliah kan, kuliah panjang, waktu dah masuk. Boleh tak kita nak azan lewat daripada waktu yang masuk? Yang pertama tuan-tuan, kita tahu azan ni syiar. Antara tujuan azan nak memaklumkan waktu sembahyang. Antaranya lagi untuk panggil orang mai sembahyang jemaah. Kan? Jadi bila benda-benda ni, antara tujuan-tujuan azan itu, bila kita dah tahu benda-benda tujuan azan tu macam tu, maka ulama buat kesimpulan lewat pun kita boleh azan. Cuma satu ya. Dengan syarat tidak menimbulkan kekeliruan. Yang tu. Kekeliruan masuk waktu. Sekali orang duk ingat, tadi aku sembahyang dah, takkan waktu baru masuk. Dia jadi lagu tu. Yang nak keliru ni lalu waktu bulan puasa, orang risau tu lah. Orang risau tu. Kadang mungkin kita kata jam ada. Okey tuan-tuan, saya baca dalam kitab dia apa? At-tashwish tu, kalimah bahasa Arab tu. Kekeliruan. Kalau tak timbulkan kekeliruan, maka silakan azan. Ulama ni dia karang kitab zaman dulu. Zaman dulu tak ada teknologi macam kita ni, smartphone apa tak ada, jam pun tak ada. Jadi mereka hanya berpandukan matahari, berpandukan cahaya matahari, cahaya ketika fajar. Cahaya matahari lah, terbenam matahari, matahari mula nak naik, matahari bergerak ke barat, semua itu berdasarkan ukuran bayang-bayang zaman tu. Zaman kita ni dah orang kata apa, dibuat waktu tu diselaraskan ikut jam tu, maka kekeliruan itu sukar untuk terjadilah, tapi jadi juga. Cuma kalau nak selamat, pastikan tengok jam. Jadi bila kita dah ada jam tuan-tuan, dan kita dah tahu suasana di Malaysia ni akan ada kuliah maghrib, kadang-kadang azan itu lewat daripada waktu yang sepatutnya, maka kita tahu sekali, kita tengok kita dah sembahyang Isyak. Lepas tu orang hak sembahyang ni mesti dia tahu waktu dia bila, pasal zaman lah pakai jam. Lepas tu orang azan, insya-Allah tak keliru dah. Pasal apa? Pasal dia tahu azan lewat tu selalunya pasal ada kuliah. Tapi kalau kuliah tu nak panjang sangat sampai lajak setengah jam ataupun sejam lepas daripada Isyak, elok kuliah tu berhenti dulu, bagi ruang untuk azan, kemudian sambung. Tapi ada orang dia tak ada mata, ataupun mata dia tak nampak, jadi memang dia hanya berpandukan azan. Jadi selama mana benda tu tidak timbulkan kekeliruan, maka disunatkan azan. Azan ni tuan-tuan bukan setakat ni, macam kita azan lagi jemaah pertama sembahyang Isyak, sekali ada orang main lambat, contoh orang main lambat, tapi dia nak sembahyang jemaah, bukan sembahyang seorang. Kan, dia nak sembahyang jemaah. Jadi ketika tu kalau tujuan dia untuk panggil orang jemaah juga,
maka ketika itu dia sunat juga azan untuk sembahyang kali kedua tu. Jemaah pertama selesai dah, jemaah kedua nak dilaksanakan, maka sunat juga azan. Tapi azan patut padan lah, tak usah duduk buka pula speaker luar tu. Oh, dengar apa-apa kali azan langsung ni. Jadi memadai azan menandakan masuk waktu itu dengan speaker. Azan yang kedua, ketiga tu adalah berapa jemaah pun nak buat lepas tu, dia sunat azan juga, tapi azan sekadar dalam ni saja. Baik. Dalam kitab Majmu' Imam Nawawi kata apa? Al-munfaridu fi sahra aw baladin yu'azzinu 'ala al-mazhabi wal mansus fil jadidi wal qadimi al-itlaq al-ahadis. Imam Nawawi kata, orang yang nak sembahyang seorang, yang berada bersendirian seorang-seorang di padang pasir ataupun di mana-mana tempat, hendaklah dia melaungkan azan. Dia dibenarkan, dia dibolehkan melaungkan azan di atas pendapat di dalam mazhab kita dan pendapat yang telah dinaskan mengikut qaul qadim dan jadid. Maksudnya fatwa ataupun ijtihad Imam Syafi'i yang lama dan yang baru itu telah dinaskan bahawasanya kata apa? Memang orang seorang-seorang pun dituntut untuk azan. Saya umum hadis menyatakan macam tu. Baik. Kemudian Imam Nawawi tambah lagi perbahasan dia. In shalla fi masjidin qad suliyat fihi jama'atun lam yarfa' li'alla yuwahhamu dukhula waqti salatin ukhra. Kalau dia nak sembahyang, nak dirikan jemaah, maka tidak perlu meninggikan suara untuk azan. Dia boleh azan tapi tak perlu meninggikan suara, kerana takut menimbulkan kekeliruan orang lain. Yang ni pun ada dinaskan di dalam kitab Imam Syafi'i sendiri, iaitu kitab Al-Um. Maka kalau tidak mengelirukan, silakan, boleh dilaungkan azan. Tapi kod mana pun kita situasi lah ni, cukup tanda masuk waktu tu saja pakai speaker. Hak lain tak payah pakai speaker lah. Pendapat yang mengatakan kalau tujuan dia untuk himpun jemaah, disunatkan azan. Kalau tak himpun jemaah, tidak perlu dikuatkan suara untuk azan tu. Tu nak kuat suara, tapi kita dah habaq dah, nak sembahyang seorang pun disunat azan. Sembahyang qadha boleh azan juga, sunat azan. Kan, ni kita cerita sembahyang 5 waktu lah. Sembahyang sunat kita tak azan lah. Baik. Kemudian baik, jadi macam itulah. Okey, ada seorang syekh ditanya berkenaan dengan hukum azan selepas daripada tempoh 1 jam daripada waktu solat dah masuk. Syekh tu kata apa? Dia kata na'am idza adda dhalika ila tashwish. Kalaulah benda tu membawa kepada kekeliruan, maka tidak boleh azan. Baik, kerana al-azan al-i'lam bi dukhulil waqti. Azan itu tanda masuk waktu. Tapi dia kata kalaulah dia masjid itu berada di kawasan yang orang penempatan tu jauh, masjid tu terpencil lah kot, tak ganggu dengan orang, maka dibolehkan melaungkan azan. Dia kesimpulan dia apa tuan-tuan? Kesimpulan dia azan sajalah. Cuma jangan azan derah. Azan derah tu bagi had awal saja. Untuk kali kedua nak kumpul jemaah boleh azan derah, tapi derah dalam ni saja, jangan sampai keluar. Macam tu saja. Kesimpulannya kalau timbulkan kekeliruan tak perlu. Tapi kita dah habaq masjid dan azan, itu syiar. Jadi kod mana pun masjid kena azan lah, walaupun lewat. Baik. Kemudian satu lagi persoalan berkenaan dengan boleh tak kita azan, yang kita duk azan orang pergi haji tu, kita ambil sumber mana? Orang pergi haji kita azan. Yang ni tuan-tuan disebut di dalam kitab I'anatul Talibin. Dalam kitab I'anatul Talibin dia kata wa yusannul azanu fi ghairi salati fi mawadhi'ah. Disunatkan melakukan azan selain daripada sembahyang.
Selain pada sembahyang, disunatkan juga melongkan azan pada tempat-tempat yang lain selain pada sembahyang. Iaitu ketika mana berada di dalam duka cita. Seseorang tu berada dalam duka cita ataupun berada dalam kegusaran. Dia hati tak tenang, ada kekecewaan ke apa, dia jadi seorang-seorang nak murung tu, elok dia azan. Disunatkan untuk azan. Al-mahmum wal masru' wal ghadban. Ghadban ni orang yang marah. Orang yang marah. Jadi kita azan. Baik. Kemudian juga disunatkan juga azan untuk orang yang buruk perangai dia, min insanin aw bahimatin. Orang yang buruk perangai dia ataupun binatang yang buruk, binatang yang ni kot, binatang yang berbahaya kot. Jadi kata min insanin aw bahimatin wa indal harik, dan ketika mana kebakaran sunat azan juga. Baik. Dan ketika bermusafir, yang itulah punca ataupun amalan yang tok kita buat pasal orang yang pi haji tu, kita azan kerana depa nak musafir, dan musafir depa itu adalah musafir yang wajib. Wajib. Jadi musafir yang wajib azan. Memang disunatkan. Jadi tidak ada masalah untuk kita azan. Bukan tujuan pi haji saja. Kalau kita nak pergi musafir kita nak pergi Kuala Lumpur atas tujuan yang dibenarkan oleh syariat, maka silakan azan. Baik. Yang buruk peribadi dia daripada kalangan manusia ataupun haiwan, hendaklah diazankan pada telinga dia. Pergi azan kat telinga. Tengok perangai dia hang ni tak jadi orang main azan pada telinga. InsyaAllah. Jadi orang lah dia. Pasal apa ni? Dulu kecil-kecil mak hang tak azan kot. Kan? Mungkin pasal kita nak bagi bayi yang baru dilahirkan tu, dia dengar perkataan pertama tu adalah benda yang mentauhidkan Allah Ta'ala, benda yang membesarkan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ulama dulu, tak dulu manalah, dia baru meninggal ya. Dia beranak tahun 47 tu kot. Jadi waktu zaman mak dia mengandung di Mesir ni, tuan-tuan, dia memang keturunan ulama lah. Tok Wan dia ulama, ayah dia ulama, dia pun ulama. Waktu isteri dia mengandung tu, mak dia lah. Mak dia. Jadi waktu tu pak dia dengan mak dia, dan dia duduk dalam perut mak dia tu. Waktu mak dia duduk mengandung tu, tuan-tuan, apa amalan pak dia? Pak dia baca Sahih Bukhari. Kitab hadis Sahih Bukhari tu ada 7,000 lebih hadis. Pak dia baca, bagi mak dia dengar, bagi anak dalam perut tu pun dengar lah. Itu amalan dia. Keluar tu, tuan-tuan, dia memang mudah Allah Ta'ala bagi dia hafal hadis. Dan dia adalah ulama yang hafal hadis Sahih Bukhari 7,000 lebih tu, tuan-tuan. Bukan setakat hafal teks hadis, dia hafal sekali sanad dia. Sanad ni apa, tuan-tuan? An tu, daripada siapa, ambil pada siapa, ambil pada siapa, ambil pada siapa, sampai Rasulullah. Dia hafal semua. Jalur tu dia hafal. Dia bukan setakat hafal teks, dia hafal sanad. Tu salah satu keistimewaan bangsa Arab memang macam tu, tuan-tuan. Saya pernah satu hari, tuan-tuan, saya hadir majlis ilmu hadis lah. Ulama tu muda. Dia pun saya rasa dia tua pada saya 10 tahun je kot. Jadi waktu saya pergi Mesir tu muda lagi lah dia. Saya masuk dalam majlis dia, tuan-tuan. Saya dengar dia cerita pasal hadis. Dan hadis tu saya biasa duduk dengar lah. Jadi dia main. Kadang-kadang kita main jugalah hati. Had ni biasa je. Dia main tu. Dia main, had ni biasa, aku bisa dengar lah. Lepas tu dia cerita lah, hadis ni ada 12 jalur sanad. 12 jalur sanad untuk sampai kepada Nabi. Saya kata takat tu pun biasa lagi. Biasalah orang habaq 12. Tengok tuan-tuan apa dia buat. Dia sebut 12 jalur tu. Bukan 12 nama, tuan-tuan. 12 jalur. Satu jalur tu ada berapa nama nak sampai ke Nabi. Dia sebut sikit pun tak silap. 12 tu. Yang tu kata Arab bila dia punya hafalan dia memang tak boleh lawan. Macam tu jugalah Imam Asy-Syafi'i. Satu hari, tuan-tuan, ada ulama Mesir, Ibnu Hisham, dia dengar Imam Syafi'i nak main Mesir. Mereka ni kan selalu nak berdebat ilmiah lah. Dia kata tak apa, Imam Syafi'i nak main Mesir.
Dia nak tengok kehebatan Imam Syafi'i tu. Pasal orang Arab ni dia cukup jaga keturunan. Jadi dia pakai ingat keturunan tu. Bin anak siapa tu. Jadi bila Imam Syafi'i main di Mesir, dia nak uji Imam Syafi'i. Ingat tak nasab sekian-sekian, dia suruh Imam Syafi'i habaq. Tapi tengok tuan-tuan, Imam Syafi'i dia kata apa? Lah ni tak apa. Lah ni kita jangan ambil bin kepada bapa. Kita tukar pula mak kepada mak. Tu dia tuan-tuan, mak kepada mak. Siapa pernah hafal? Kita apa pak pada pak, kita keturunan kita hafal sekerat ya. Lah kali Ibnu Hisham iktiraf Imam Syafi'i ni memang orang yang luar biasa. Genius tuan-tuan. Dia bukan setakat alim ilmu fiqh tuan-tuan. Dia alim semua ilmu. Tapi pasal apa orang nampak dia di bidang fiqh saja? Pasal dia memang dia lebih fokus di bidang fiqh. Sebab kalau dia fokus bidang hadis tuan-tuan, tenggelam. Ulama lain dalam bidang hadis akan tenggelam. Sebab tu dia ada sendiri kitab hadis, dia ada. Imam Syafi'i ada kitab hadis dia sendiri. Imam Syafi'i berguru dengan siapa? Imam Malik. Anak murid dia siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hanbali. Anak murid Imam Ahmad siapa? Imam Bukhari. Anak murid Imam Bukhari siapa? Imam Muslim. Tu tuan-tuan, Sahih Bukhari dengan Muslim tu, sumber yang dia ambil itu tak terlepas daripada Imam Ahmad, ambil daripada Imam Syafi'i, ambil daripada Imam Malik. Imam Malik ambil daripada tabi'in dan seterusnya sahabat lah. Jadi tu susur jalur tu. Jadi itulah kehebatan orang-orang Arab. Tu saya cerita, dan kita nampak pasal apalah Quran turun kepada mereka. Kita jangan duk kata bangsa Arab tu pasal mereka panggil lagu tu Quran turun tu, kalau Quran tak turun tu panggil lagi teruk. Kadang ada orang jenis tu kan, dia kata tu hang tengok tu, dia tu tengok panggil dia teruk kan. Tu nasib baik tu dia keluar tahfiz tu. Kalau dia tak masuk tahfiz panggil dia teruk lagi. Kita jenis tu. Tak, kadang kita kan, dia tu hafal Quran awak panggil wudu kan. Tu nasib baik dia hafal. Kalau tak hafal tak tahu. Jemuan. Ada jenis tu, ada. Okey. Tapi tuan-tuan, sebenarnya bangsa Arab bukan pasal itu. Yang Allah Taala pilih depa tu tuan-tuan, pasal memang depa mampu untuk bawa syariat Islam. Cuma isu lah ni Palestin tu yang dia. Tu ada dari sudut geopolitik pakai duk takut apa semua dengan kuasa-kuasa barat, tu cerita lain. Tapi lah ni nampak makin dah kuat kembali dah. Kata mau dah, pasal depa nampak Amerika pun dah habis dah era penguasaan dunia tu. Amerika pun dah lemah dah. Dia naik belah timur pula ni. Itu semua tanda-tanda akhir zaman. No? Baik. Tuan-tuan, jadi itulah tadi saya tahu berkenaan dengan kelebihan ulama. Tengok macam mana cara dia baca siap-siap Quran ke hadis ke, baca bagi anak dalam kandungan tu dengar. Kita duk tengok filem P7, duk teriak tengok drama, duk kalut cerita pasal artis, duk lawat, duk tolong teriak pasal artis. Lain kali anak keluar padan dengan usaha kita lah. No? Baik. Tutup tu tuan-tuan. Jadi kesimpulan dia sepatah balik tadi, nak azan maka untuk pergi haji maka dibolehkan. No? Tidak ada masalah apa-apa. Baik. Kita sambung sikit tuan-tuan kenaan dengan kitab kita. Okey. Yang kita baca dalam ni tuan-tuan, bila terjaga tengah malam, Nabi baca zikir ni. Okey. Yang kita jumpa dalam kitab itu sahabat, Nabi bila dia jaga, dia baca ayat surah Ali Imran daripada 190 sampai 195 tuan-tuan. Bukan 94, sampai 195. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Lah ni macam ni, kita gabungkan. Ada lagi satu hadis Nabi sebut apa tuan-tuan? Sayyidatina Aisyah cerita pasal Nabi. Nabi ni bila dia bangun tidur, dia akan membersihkan mulut dia dengan bersugi. Kan? Annahu sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naumi ataupun idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Nabi SAW apabila dia bangun di tengah malam, dia bangun pada tidur, maka dia akan bersihkan mulut dia dengan bersugi. Lah ni kita sugi pun kita dah bincang itu. Ni pula kita dah baca zikir ni, dan dalam sama dalam kitab satu lagi pun cerita kata Nabi akan baca ayat surah Ali Imran bermula 190 sampai 195. Jadi kita cuba buat semua tu. Macam mana cara dia? Bangun tidur,
Nabi akan sapu muka dia, Nabi akan tengok ke langit, kemudian Nabi baca ayat ni. Okey tuan-tuan, kita baca macam ni dulu. Bangun tidur, sapu muka, tengok langit. Bangun tidur, sapu muka, sapu wajah. Ayyam saha wajhu idza istayqaza, bahwasanya Nabi SAW akan menyapu muka dia apabila dia jaga. Wa an yanzura ila samai, dan Nabi tengok ke langit. Wa yaqra al-ayati min akhir surati Ali Imran, dan Nabi akan baca beberapa ayat di akhir surah Ali Imran, iaitu 150 sampai 155 tu. Kemudian Nabi akan wa an yaftatiha at-tahajjud bi rak'ataini khafifatain, kemudian Nabi akan melaksanakan sembahyang tahajud 2 rakaat, dan Nabi akan perbanyakkan doa dan istighfar. Baik, jadi kalau gabungan dia tuan-tuan, yang ni sampai buat tahajud lah. Kalau jenis tak mau buat tahajud tu, dia baca, dia bangun-bangun, dia sapu muka dia, dia tengok ke langit, dia baca dulu ayat 5 ayat tu, kemudian dia terus baca yang ni anjuran Nabi. Ni zikir ni tadi. Zikir ni. Yang kita dah baca tu. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Summa qala Allahumma ighfirli aw da'a ustujiba lah. Fa in tawadda'a wa shalla qabilat salatu. Kemudian kalau dia berwuduk dan dia solat, diterima solat dia. Jadi kita mula bangun dengan mula baca Al-Quran, kemudian kita zikir yang ni. Kemudian kita semayanglah, ataupun kita doa. Kalau tak semayang kita doa. Okey, kemudian ada lagi an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man awa ila firashihi tahiran yazkurullaha hatta yudrikahu an-nu'asu lam yanqalib sa'atan min al-laili yas'alullaha syai'an min khairid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah. Tak ada seorang pun yang menempati tempat tidurnya. Maksudnya tak ada siapa-siapa pun Nabi kata yang dia nak tidur. Dia nak tidur, dia nak baring dalam keadaan tahir, dalam keadaan bersuci. Dia ada wuduk. Okey, yang ni bagi orang yang tidak haid dan nifas lah. Orang haid dia tak boleh ambil wuduk tuan-tuan. Tak boleh. Berdosa kalau ambil. Pasal dia benda tu benda dituntut. Semayang tak boleh, wuduk pun tak boleh lah. Saya orang tanya kan, macam mana orang haid, jiwa mereka rasa mereka nak buat ibadat. Kan? Tapi Allah Ta'ala suruh tinggal. Semayang tak boleh, puasa tak boleh. Lalu kita kembali kepada ta'rif ibadat tu. Pengertian ibadat tu apa? Menghambakan diri, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadat. Ibadat ketika haid kena ikutlah apa Allah Ta'ala suruh. Jangan semayang, jangan puasa, jangan masuk masjid. Itu semua ibadat. Pasal kita taat, Allah Ta'ala suruh waktu haid hang kena buat macam ni. Waktu tak haid baru hang buat macam ni. Itu masuk ibadat. Jangan kita duk gagah juga, nak buat juga sedangkan kita melanggar perintah Allah Ta'ala. Dia tak jadi ibadat dah, dia jadi maksiat, derhaka kepada Allah. Wal-ayazubillah. Baik. Jadi siapa-siapa, tapi kalau orang yang haid, tak apalah, tak payah ambil semayang lah. Tak apalah, dia tidur lah. Okey. Dia tidur dalam keadaan berwuduk dan berzikir. Zikir, silakan. Dah wuduk tak boleh, tak apa. Tapi zikir boleh. Untuk orang yang haid tu. Okey. Untuk orang lelaki, dia wuduk, kemudian dia berzikir kepada Allah sehingga yudrikahun nu'as, sampailah dia mengantuk. Zikir-zikir sampai mengantuk. Kemudian, dia lena lah. Lam yang qalib sa'atan, tidaklah dia bangun dalam satu waktu di tengah malam tu. Yas'alullaha, kemudian dia minta kepada Allah Ta'ala, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, syai'an, sesuatu, min khairid dunia, sesuatu perkara daripada kebaikan dunia ataupun akhirat. Tengok tuan-tuan, bukan akhirat saja, dunia. Nak minta dunia pun sila, tapi jangan tinggal akhirat. Allah Ta'ala maha kaya tuan-tuan. Tuan-tuan minta apa pun dia bagi. Dia bagi. Minta lah semua. Cuma jangan minta benda mustahil lah. Ya Allah, bagilah aku jadi Nabi akhir zaman. Mana boleh? Tak boleh. Benda yang tak boleh, jangan duk doa. Pelik semua. Ya Allah, kurniakanlah aku mukjizat. Tak boleh. Saya kata, kalau Allah Ta'ala tak mampu bagi, kira Allah Ta'ala lemah. Mengaji apa lagu tu? Dah memang benda mustahil. Saya kata, Allah Ta'ala boleh tak? Dia cipta satu batu yang dia tak boleh angkat. Tak boleh.
Memang tak akan jadi benda tu, pasal benda tu benda mustahil. Bukan kata Allah Ta'ala tak mampu, bila mustahil memang tak akan berlaku lah. Kan? Ini kadang payah orang cuba timbulkan kekeliruan, kita pun betul kan? Tu duk was-was seorang-seorang lagi akidah kita was-was. Bahaya nah. Jadi ada benda-benda yang kita tak boleh doa untuk minta. Benda tu mustahil. Pasal dah penutup dah, Nabi dah tak ada dah, maka tak boleh kita minta jadi Nabi. Doa benda lain lah banyak. Doa kaya, doa kita tu lah. Kaya, nak sihat, apa kan? Doa bagi mudah ibadat. Doa supaya mati lah kat Nabi. Tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala takdirkan kita buat benda ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kita ringan untuk berwuduk sebelum tidur. Allah Ta'ala ilhamkan kita waktu nak pejam mata tu pun masih berzikir. Kemudian kita lena dan Allah Ta'ala bangunkan kita. Tuan-tuan yakinlah sebenarnya memang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan yang banyak kat kita. Waktu jaga, jangan lena terus tuan-tuan. Bila terjaga, terus berdoa. Tapi kalaulah kita ditakdirkan penat, tak ada nak berwuduk, tak ada nak zikir apa pun, ni zikir, tak ada nak berzikir apa pun, kemudian kita terlena. Terjaga pun tuan-tuan, walaupunlah kita tidur dalam keadaan tak berwuduk, tak ada zikir, tapi kita terjaga tengah malam. Yang tu pun sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi kebaikan juga kat kita. Jadi doa saja tuan-tuan, tak mau sembahyang tahajud, tak apa, doa. Sahabat dah, doa apa? Doa supaya Allah Ta'ala bagi kita bangun untuk sembahyang pula esok. Hari ni dah malas sembahyang, tapi terjaga. Ya Allah, esok bagilah aku rajin sembahyang pula. InsyaAllah Allah Ta'ala akan illa a'tahu iyyahu, melainkan Allah Ta'ala akan bagi apa yang orang tu minta. Imam Tirmizi kata hadis hasan gharib. Baik. Habis. Kemudian nanti kita masuk pada satu doa yang merangkumi seluruh doa dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik. Jadi tuan-tuan, kesimpulan dia, bangun tidur, baca ayat Quran tadi, surah Ali Imran, zikir ni, kemudian tuan-tuan ambil kayu sugi. Kemudian sembahyang, sugi, wuduk, sembahyang. Kita nak gabungkan semua perbuatan yang Nabi anjurkan tu, yang Nabi buat dan yang Nabi anjurkan. Jadi macam itulah caranya. Kita utamakan baca Quran dulu, zikir, sugi, sembahyang, minta. InsyaAllah berjaya kita dunia akhirat. Orang dulu tuan-tuan, kalau dia dapat kelebihan macam ni, dia buat apa? Tambah-tambah kalau bangun, kena malam tu Lailatul Qadar. Dia minta apa tuan-tuan? Dia minta supaya keturunan dia dipelihara Allah Ta'ala. Kita kena minta dekat kita saja. Kita dalam Islam tuan-tuan, bukan diajak minta kat kita saja. Kita diajak minta kat kita dan orang lain. Kita jangan minta untuk orang lain saja, kat kita tak minta, tak kenal juga. Dan jangan kita minta kat kita saja, kat orang lain tak minta. Yang betul dia, kita mula minta untuk kebaikan kita dulu, dan seterusnya kita minta juga kebaikan untuk orang lain. Sebab itu dalam buku ni tuan-tuan, kita baca habis kot. Terlepas dia kot. Lepas dia tak masuk lagi. Kata doa, hendaklah kita doa kepada seluruh muslimin muslimat. Minta ampun, bukan untuk kita saja, bahkan seluruh muslimin muslimat, insya-Allah. Baik, sekali itu dulu tuan-tuan. Segala yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang itu datang pada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh pengajian kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.